Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Hai. Hari ni kita nak cerita pasal tinta redup. Tinta apa yang paling redup? Okey. Nampak tak apa yang ada dekat depan saya tu? Cahaya. Betul tak? Cahaya kan? Betul. Apa yang terjadi cahaya tu? Silau. Itulah yang dipanggil silau. Macam mana nak hilangkan silau dia? Cuba tengok yang tengah-tengah tu. Dia dah tak silau. Itulah fungsi tinted. Okey, kalau kita pergi dekat-dekat, okey, tinted ni dia ada banyak jenis. Okey, yang sebelah kiri saya ni yang biasa, yang belah kanan saya ni pun dia yang baik. Yang ini dia PC. Okey, dia reduce cahaya tu dan dia mengurangkan silau. So itulah kelebihan pakai tinted. Ramai orang cari tinted yang sejuk tapi dia tak fikir tentang silau. Kadang-kadang dia dah, tinted tu dah sejuk dah okey, tapi masih silau. Puncanya jenis tinted. Okey, macam mana kita nak tengok jenis tinted supaya kita tidak tertipu dan kita dapat tinted yang potong silau? Okey. Okey, yang ini nano ceramik, yang ini PC. Okey. Untuk cara saya, tak cara korang tak tahu, cara saya nak cari tinted yang anti silau, mesti kena cari dia punya UV. Macam ni. Mesti kena cari dia punya UV 99%. Okey, mesti kena pakai tinted UV 99%. Okey, 90%. Okey, tapi masalahnya semua jenis tinted dia adalah 99%. Okey, 99%. Okey. Okey, semua tinted adalah 99%. Okey, tapi tak semua tinted adalah sama dia punya perform dia punya 99% UV. Sebab kadang-kadang kalau kita pakai UV, ada setengah tinted tu still panas. Kadang-kadang pakai tinted UV, setengah tinted tu sejuk. Kadang-kadang ada setengah tinted tu pakai tinted UV, dia silau. So macam mana kita nak bezakan? Kalau dah tengok kat UV pun masih salah, masih dapat yang panas. Macam mana kita nak bezakan adalah, pertama tinted tu macam mana cakap, pertama tinted tu mesti kena ada kualiti. Kualiti dia, kalau tengok dengan mata kasar, anda boleh tengok dekat sini. Okey, kualiti filem dia, kebiasaan dia mesti dia punya hitam dia ori, macam apa, macam kilat macam ni, nampak? Okey, macam ni kilat. Betul tak kilat? Okey, macam simple kat sini, kilat. Okey, kedua, material dia rangup. Macam mana cakap kalau kita buat macam ni, dia rangup. Okey, dia masuk rangup tu maksudnya dia keras dan padat dia punya dalam dia. Macam kalau kita nak uji besi yang baik dengan besi yang tak baik, kalau kita beli sepanah, kita jatuhkan dia, kalau dia bunyi keting, dia padat. Kalau tengok, kalau pakai tinted yang biasa, dia macam ada, dia hampir sama tapi macam ada kosong. Okey, ini nyaring, yang ini kosong. Itu adalah cara yang paling nampak lah. Sebab
Kadang-kadang kalau kita tengok UV, VLT, kita akan nampak okey, ni sejuk. Tapi kalau kita tengok dari segi material, baru kita tahu dia punya dalaman dia tu, tempat rumah simpan dia, tempat dia punya ketahanan dia tu original. Okey. Ini untuk tinta US, filem US. Okey, untuk filem US. Macam ni, tinta US. Okey. Okey. Itu cara yang saya tahu. Sebab kadang-kadang tinted ni korang fikir sama aje, plastik. Sebenarnya dia ada dua jenis. Okey. Dia plastik dan dia filem. Apa beza plastik dengan filem? Okey. Plastik is plastik, filem is filem. Kalau kita tengok dengan mata kasar, plastik dengan filem memang tak jauh beza. Okey, kalau kita tengok dengan mata kasar, plastik dengan filem memang tak jauh beza. Kalau kita pegang filem Kodak tu, filem, kalau korang masih tahu filem tu apalah, filem yang selalu digunakan untuk Kodak, untuk filem negatif, itu antara benda yang kita boleh tahu itu bahan filem dari situ. Lagi satu yang saya tahu itu. Lagi satu plastik. Kalau kita pegang dua-dua tu, kalau kita just tunjuk je, dia sama. Okey, dia sama. Tapi kalau kita tengok fungsi dia, belum ada lagi kamera digunakan plastik, digunakan filem. Macam tu juga dengan tinted. Belum ada lagi tinted digunakan plastik, tapi digunakan filem. Tapi masalahnya dia lebih kurang sama dengan plastik dengan filem. Itu adalah salah satu cara macam mana kita nak tengok kualiti dia. Sebab kadang-kadang kalau kita pakai tinted UV, still panas. Lepas tu kononnya kalau pakai tinted tu memanglah panas, kena pakai tinted IR yang tinggi 99% baru sejuk. Tapi still panas juga. Macam tinted nano ceramic yang kita tengok bertiga-setengah ni, dia bukanlah pure ceramic. Okay, dia ada campuran. So jadilah dia murah sikit. Kalau korang nak pakai tinted yang biasa, biarlah pakai yang ceramic, seeloknya supaya dia tahan panas. Tapi kalau korang nak pakai yang quality filem, kalau nak budgetnya depan, mesti kena pakai filem. Sebab apa? Filem ni jenis tinted yang clear view. Clear view. Filem belum ada lagi yang tak pudar. Mesti pudar punya. Kalau tak pudar tipu. Mesti pudar. Melainkan dia yang betul-betul mahal punya. Okey. Itu masalah utama tinted. Kalau pakai tinted yang bawah TI atau bawah 1000 atau bawah 700, dia akan cepat pudar lah. Lagi mahal, lagi tahan pudar, dan lagi mahal, lagi baik dia punya filemnya. Okey, dia pure ceramic. Okey, IR dia sama 90%, UV 99%. Kalau macam yang ceramic, bukan pure ceramic tapi dia ceramic, sama IR dia, color dia ada lain sikit, tapi dia punya ketahanan tak sama lah. Okey. Biasa kalau nak pakai tinted yang betul-betul, memang kena pakai yang ni. Okey, tapi kalau nak jimat, pakai tinted ni depan saja. Okey, bagi mereka yang ada masalah silau, panas, selalu ada kat dalam kereta buat kerja, tapi nak tinted yang jimat, pakai ni. Okey, ini kita tengah offer. Kalau yang ini 900, kita offer 8,5 lagi. 900 dah offer dah, 8,5. Yang itu 1,700. Okey, tapi kalau nak lagi murah, depan je pakai ni, belakang semua pakai ni, harga 599. Okey, kalau yang 1,500 tu. Okey, luxury tu campur dengan ni harga 599. Kalau yang pakai premium tu harga 799. Okey.
Assalamualaikum. Kita buka kejap lagi pukul 9. Kita biasa buka 9.30. Saya saja awal live sebab dia lagi saya nak keluar. Saya nak promote kedai kejap. Okey. Dia tengah tak ada kerja. Korang nak pasang tinted on. Okey. Nak walk in tak payah booking pun boleh. Datang je terus. Datang je. Nak tinted tahan panas, pakai yang ni. Lepas tu nak tinted yang tahan panas. Lepas tu nak yang special, dia tak silau. Yang special tak silau dan apa, tahan panas. Pakai yang tu. Depan je. Sebab depan masalah dia yang paling utara adalah, yang paling sensitif adalah masalah dia view. Kadang-kadang tinted tu tak ada masalah apa pun, tapi tiba-tiba rasa macam sakit mata, rasa macam berair, rasa macam penat matanya. Tu kadang-kadang kita tak sedar tiba-tiba dia berair. Tu biasanya disebabkan silau, kita paksa je. Lepas tu bila kita paksa je, dia berair lah mata. Bila berair mata, maknanya mata anda tak boleh nak kena pakai yang baik. Tak payahlah, kadang-kadang orang mata silau, dia pakai yang gelap. Lalang lebih kurang sama je. Tak payah. Orang pakai je ni. Anda boleh pilih yang spek JBJ pun boleh, pakai yang terang sikit. Tapi yang penting depan filem dia kena pakai yang special film. Maksud special film tu, tinted ni dia ada dua jenis. Satu filem, dua plastik. Kalau plastik ni tak adalah plastik resek tu dia ambil jadikan tinted. Dia ada campur-campur dia, jadikan dia filem supaya dia nampak macam filem. Yang satu lagi pure film. Tu original. Tinted macam itu memang mahal. Paling murah, paling basic adalah 500. Tu dia macam ni, dia tak ada. Ini saya dah ubah sebab saya dah discontinue. Saya dah ubah, saya nak letak ni tinted ceramik. Dulu tinted tu nama D film, IR 10% je, tapi sejuk. Tak macam tinted biasa. Dia macam tinted mahal, sejuk dia. Okey, macam mana kalau pakai tinted ni? Tu filem. Filem punya tinted, dia punya UV berkesan. Kalau plastik, dia punya UV dia tak berapa nak berkesan. Dia kena pakai IR 99%, 95% baru dia berkesan, sejuk. Okey, tapi tak bagus. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Tapi tak bagus jugalah untuk mata. Kalau jenis mata yang berair, tiba-tiba berair, memang kena pakai yang mahal punya tinted. Sebab dia tak boleh kena sinaran UV. Okey, ada orang dia pilih yang dia punya mata ada masalah, dia pilih yang gelap. Sebenarnya kalau pakai tinted yang mahal, tak perlu gelap. Okey, korang pakai ni pun boleh, korang pakai ni pun boleh. Sebab saya dulu ada masalah tu juga. Tapi mungkin tak sama macam korang, mungkin rendah lah. Okey, bila saya kena panas, besoknya demam. Bila kena panas, besoknya demam. Okey. Saya test banyak filem, yang paling last saya pakai yang paling tinggi dia punya IR, tapi yang paling mahal punya jenis. Baru okey, stable, tak demam. Bukan joran bang, tinted. Baru dia okey, mata okey. Sebab apa tau, mata dia mungkin kena cahaya putih dari pancaran yang kat depan tu, kena kat mata tak tahan, dia cuba nak redup tapi tak boleh, jadi dia berair. Jadinya berair dan maksudnya tak tahan lah mata tu. Lepas tu kejap-kejap nak pergi rehat kat RNR, kejap-kejap nak pergi rehat kat RNR. Masa dulu saya naik kereta nak pergi KL lah, ada nak pergi belajar ke pergi kerja, macam tu lah. Selepas pakai tinted, saya tak pakai tinted gelap. Sebab saya dah pakai pun tinted gelap, dia still sama, panas. Saya pakai tinted ni. Okay. Kalau saya nak cakap sejuk, taklah sejuk. Tapi dia reduce cahaya tu memang 100%. Korang takkan rasa panas lah.
takkan rasa panas mata tu sihat. Okey, kena pakai yang special. Jenis mata yang tak tahan kena pakai special. Selamat pagi Zura, Ain, Nin. Mengah sikit baru sarapan. Jadi macam kenyang sangat kot, tak tahulah. Kita pun ada buat polis lampu. Kita pun ada buat servis aircon. Okey, yang alat-alat dia. Kalau korang tengok dekat TikTok saya, kita pun ada benda ni. Okey. Okey, ini memang power sebab kebanyakannya orang tak sedar kereta dia perlu kena pakai ni sebab apa tau. Sebelum tinted tak nampak. Sebelum tinted tak nampak cermin tu ada kesan air. Selepas tinted gelap, dia nampak kesan air bercapuk-capuk. Okey, sebenarnya tu bukan pasal tinted yang salah, tapi sebenarnya cermin tu dah ada watermark. So kita recommend pakai ni lah. Hilang semua watermark. Memang hilang. Yang ini untuk dashboard. Okey, yang ni untuk dashboard. Okey, yang ni untuk dashboard. Dia ada banyak jenis, macam kit tayar baru RM10 harganya, RM15, RM10. Okey, tapi tak sesuai untuk pakai dashboard. Sebab apa? Dashboard saya tak tahu kenapa dia akan jadi putih-putih kalau pakai yang murah punya. Dia jadi putih-putih. Dah start tu memang nak kena pakai. Yalah benda lah ni. Dan lepas tu jadi berminyak je dashboard tu. Tapi korang kalau pakai yang ini, dia berkilat, nampak macam minyak, tapi korang pegang kering. Itu. Kalau kau pegang kering. Lepas tu dia ada UV Protect. Jadi dia tak ada putih-putih lah kau punya dashboard tu kalau jenis plastik. Okay, korang boleh tengok dekat saya punya beg kuning. Okey, jemput datang. Kita ada dekat Purang Kencana dengan Taman Nira. Korang kalau dari Keluang, dari Aitam, dari Pek Raja, dari Yomping, bolehlah datang ke Purang Kencana. Kalau korang dari Muar, dari Pengaram, dari Tanjung Labu, dari Minyak Beku, korang boleh datang ke Taman Nira. Dari Batu Pahat korang boleh datang ke Taman Nira. Okey. Saya orang asal dari Pek Raja. Kadang-kadang ada kawan-kawan dari Pek Raja nak datang jauh, nak datang jauh dekat Taman Nira. Jadi korang boleh datang kat Purang Kencana. Dekat sana ada orang Muar, saudara saya Muar banyak. Jadi orang sana boleh datang ke Taman Nira. Okey. Terima kasih kerana tengok live saya. Assalamualaikum. Bye-bye. Support, share video saya dan Assalamualaikum. Selamat pagi Cik Zura, Nin. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Peace out.